Kenapa orang sanggup simpan kereta lama yang dah makan duit tapi tak sanggup lepaskan walau dah bebankan keluarga? Pak Cik pernah nampak jiran lama. Kereta Wira 1.5 dia dah 20 tahun. Asap hitam rosak tiap bulan. Tapi bila anak cadang jual, dia marah. Katanya, kereta ni dah jadi sebahagian hidup aku. Itulah perangkap otak kita. Endowment effect. Kita rasa barang yang kita dah miliki jauh lebih berharga dari nilai sebenar. Walhal, kalau kereta tu orang lain punya, kita sendiri tak sanggup beli. Otak kita suka lekat dengan sentimental value. Kita sayang sebab sejarah, bukan sebab fungsi. Tapi sayang itu kadang jadi racun. Duit habis, masa rugi, jiwa tertekan. Kalau kau nak bebas, tanya soalan ni. Kalau barang ni bukan aku punya, sanggup tak aku beli pada harga yang sama? Kalau jawapannya tak, itu tanda masa untuk lepaskan. Rezeki bukan pada benda yang kita simpan mati-matian, tapi pada ruang yang terbuka bila kita berani lepaskan